5 rakyat Palestin terbunuh manakala beberapa lagi cedera dalam serangan drone dan tembakan tentera Israel di semenanjung Gaza semalam. Pasukan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan sebuah drone Israel menyasarkan sebuah bengkel logam di selatan Gaza City mengakibatkan 4 maut dan beberapa lagi cedera. Rejim Israel mendakwa kononnya serangan mensasarkan infrastruktur pengganas namun tidak mendedahkan butiran lanjut. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima 4 mayat mangsa yang terbunuh dalam serangan berkenaan. Dalam kejadian berasingan, tembakan mesingan rejim dilapor membunuh seorang kanak-kanak perempuan di kamp pelarian Al-Burij. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Al-Aqsa Mates. Walaupun gencatan senjata Israel Hamas masih berkuat kuasa, keganasan di Gaza belum berhenti sepenuhnya. Manakala usaha untuk mencapai perjanjian kekal menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, sebelum kejadian itu sekurang-kurangnya 1,098 rakyat Palestin terkorban di Gaza sejak gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu.